kapsul persahabatan. Doraemon, jemputlah makan, janganlah malu. Tak pernah awak belanja saya makan. Ada apa-apa ke ni? Rasa macam mimpi aja. Dapat makan macam ni. Sedapnya. Kalau awak suka, tiap-tiap hari saya akan belanja awak tau. Betul ke? Itu pun kalau awak sanggup tinggalkan Nobita dan jadi robot saya. Nanti dapatlah awak makan kuih ni puas-puas. Awak fikirlah mana yang lebih baik. Ingat saya bodoh ke? Apa pun saya tetap tak setuju. Takkan pula sampai macam tu. Saya buat ni semua untuk awak. Tapi bukan saya minta. Jangan main-main dengan saya. Tak guna punya Doraemon. Jangan ingat dia boleh beli saya dengan bagi makan kuih dorayaki yang banyak macam tu. Awak memang baguslah Doraemon. Setakat 10 biji, 20 biji kuih dorayaki macam tu. Awak pun boleh beli kan? Tak boleh. Apa pun terima kasih ya Doraemon. Saya harap awak janganlah tinggalkan saya. Itu dah mestilah sebab matlamat saya adalah untuk buatkan awak hidup bahagia. Kita tetap kawan sampai bila-bila pun. Doraemon! Dia makan kuih tu sampai 20 biji. Yelah, dah lah masuk rumah tak bagi salam. Lepas tu dia buat macam tu. Kalau macam itulah dia tu memang dah melampau. Doraemon, mari sini kejap. Kenapa kamu ni masuk rumah orang sesuka hati, lepas tu makan kuih orang tanpa kebenaran? Mulai sekarang kamu buatlah hal kamu sendiri. Sunyikan awak sendiri yang suruh saya makan tadi. Sekarang bayar balik kuih yang awak makan tadi tu. Saya 1 sen pun tak ada. Tak apa. Apa kata kalau awak pinjamkan saya satu alat dari poket awak tu? Tak boleh. Itu bermakna saya dah bela pada Nobita. Tak apalah Doraemon, awak bagilah dia pinjam. Saya tak kecil hati pun. Sebenarnya kan, saya nak berkawan dengan seseorang. Kalau awak tolong saya akan lupakan pasal kuih dorayaki itu. Kesiannya dia Doraemon. Awak tolonglah dia. Baiklah, saya akan bagi pinjam kapsul persahabatan dengan alat kawalan sekali. Caranya lekatkan kapsul ni pada orang tu tapi alat kawalannya awak pegang. Orang tu akan terasa persahabatan yang sejati. Awak tahu tak, dia akan sentiasa selalu dekat dengan awak. Terima kasih. Kesiannya dia nak cari kawan pun nak gunakan alat, kan? Macam saya tak payah pun nak gunakan alat. Awaklah kawan sejati saya. Kenapa dengan awak? Saya nak pergi jumpa Sonia. Ayah awak datang juga. Dia guna kapsul tu. Tapi bila masa pula dia lekatkan benda tu pada Doraemon? Awak dah jadi kawan saya kan? Awaklah kawan baik saya. Doraemon, janganlah macam ni. Jangan tinggalkan saya. Doraemon, jomlah kita balik. Cepat tunggu budak yang buat kacau. Saya akan ikut arahan awak. Bagus. Sudah tak guna. Dunia. Kenapa? Hei, kenapa awak belagak pula dengan saya hari ini? Mulai hari ini, saya malah nak berkawan dengan awak lagi. Betul tu. Sebab saya ada kawan yang boleh diharap. Betul tu. Tak guna. Doraemon. Ambil ni. Hei. Pada muka awak, kawan baru saya ni memang kuat tau. Betul tu. Kapsul tu mesti terlekat kat Doraemon. Saya mesti tanggalkan. Dengar sini, mulai hari ini, awak semua akan jadi orang suruhan saya. Jangan nak perasan lah. Ingat awak tu siapa? Sunyi lembik. Awak semua nak lawan cakap saya je. Doraemon, cepat kerjakan mereka ikut cara yang awak suka. Alah. Ingat kami takut. Belasah dia. Doraemon tolong. Saya takkan biarkan awak bully kawan saya. Jagalah awak. Apa yang saya buat kat sini ya? Doraemon. Doraemon. Dah rosak ke? Doraemon! Nobita. Doraemon, saya rasa kapsul tu dah lekat pada walan awak. Cepat tanggalkan sebelum Sunu datang balik. Betul ke? Alamak, ia lekat kat mana ya? Kat loceng saya ni tak ada pula benda tu. Dalam poket pun tak ada. Itu lekat kat mana?
tinggal baki alat kawalan ni. Doraemon, cepatlah Nobita tu. Sekarang tak ada siapa boleh kacau kita. Jomlah kita balik. Doraemon, baliklah. Sekarang keluarkan pula alat membuat duit. Lepas tu saya nak mission untuk jadi pemain baseball yang hebat. Kalau ia pun janganlah tamat sampai macam tu, Sonia. Selagi benda ni ada kat saya, awak kena ikut cakap saya. Alamak, alat kawalan ni rosak balik lah. Inilah peluang saya nak larikan diri. Doraemon, tunggu. Awak tu rebut saya. Awak tu suka suruh yang bukan-bukan. Saya tak nak. Jalan tu hati-hati sikit. Doraemon, bangunlah Doraemon. Rupanya kapsul persahabatan tu terlekat kat sini lah. Sekarang dah tak perlu risau lagi. Alat kawalan dah okey. Doraemon. Senyum. Kenapa dia pula? Saya janji takkan tinggalkan awak buat selama-lamanya. Lepaskan saya.